Serangan terhadap wartawan veteran Harish Deol berusia 43 tahun pada 25 November 2025 membawa kepada pengakuan bersalah seorang lelaki di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada 28 November 2025. Kejadian berlaku kira-kira jam 3.32 petang di hadapan bangunan Tanjung Balai Group, Jalan Telawi 3 Bangsar apabila Harish yang juga naib Presiden National Press Club serta pengasas portal berita 2213 telah diserang dua lelaki berpakaian hitam ketika berjalan menuju ke keretanya. Seorang lagi lelaki berbaju putih merakam kejadian menggunakan telefon bimbit. Akibat serangan itu, Harish mengalami kecederaan pada muka, tangan dan badan. Insiden tersebut mencetuskan kecaman meluas daripada Gerakan Media Merdeka, Geram, Persatuan Penulis Sukan Malaysia SAM, Kesatuan Wartawan Nasional Malaysia NUJ dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang menzahirkan kebimbangan terhadap keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas. Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Hu Chang Hu memaklumkan bahawa polis menerima laporan daripada Harish sekitar jam 4 petang hari yang sama di Pondok Polis Bangsar. Kejadian dikatakan berlaku berhampiran sebuah pusat beli belah di Jalan Ma'ruf sebelum mangsa menuju ke Jalan Telawi. Siasatan awal polis mendapati suspek tersalah orang dan kejadian dipercayai berpunca daripada dakwaan bahawa mangsa mengganggu isteri salah seorang daripada suspek. Ekoran itu, polis menahan seorang lelaki R. Krishnan berusia 37 tahun namun seorang lagi suspek masih diburu. Pada 28 November, Krishnan yang merupakan seorang penghantar barang dan bapa kepada 6 anak didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas kesalahan menyebabkan kecederaan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara sehingga setahun atau denda atau kedua-duanya. Tertuduh mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan oleh Magistrate Ili Mariska Kalizan. Timbalan Pendakwa Raya Henshgo memohon tarikh lain untuk hukuman dan mencadangkan jaminan sebanyak RM4,000 dengan seorang penjamin. Namun peguam tertuduh Muhammad Salihin Mastur merayu jaminan minimum dengan alasan anak guamnya merupakan penanggung tunggal keluarga. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM2,000 dan menetapkan 22 Januari 2026 sebagai tarikh hukuman. Sementara itu, Harish dalam kenyataannya di platform X sebelum ini mendakwa dia diserang oleh dua lelaki manakala seorang lagi merakam kejadian tersebut. Dia turut menyuarakan harapan agar semua individu yang terlibat ditahan bagi memberikan gambaran penuh mengenai apa yang berlaku. Kenyataan Harish itu susulan penjelasan Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus yang memaklumkan bahawa serangan tersebut dipercayai berpunca daripada salah faham namun menegaskan bahawa siasatan lanjut sedang dijalankan untuk memastikan semua pihak yang terlibat diambil tindakan sewajarnya. Pihak polis juga menekankan bahawa keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas adalah keutamaan dan akan dipantau dengan lebih ketat selepas kejadian ini. Menurut Fadil, suspek menyangka mangsa mengganggu isterinya namun Harish menafikan dakwaan itu. Dia menambah, ketika serangan berlaku salah seorang penyerang menjerit, "Jangan kacau bini orang," sebelum melarikan diri. Harish menegaskan hanya seorang suspek ditahan setakat ini dan berharap siasatan dilengkapkan dengan menahan semua penyerang. Dia menafikan dakwaan mempunyai hubungan dengan isteri orang dan menjelaskan dia sentiasa bersama isterinya yang juga pengarang pengurusan syarikat mereka. Portal 2213 turut menyiarkan tangkap layar rakaman CCTV yang merakam keseluruhan serangan. Rakaman menunjukkan dua lelaki berpakaian hitam meletakkan motosikal mereka di luar sebuah bangunan sebelum menghampiri Harish. Lelaki berbaju putih merakam dari jauh sebelum melanggar bahunya menyebabkan wartawan itu terjatuh. Kedua-dua lelaki berpakaian hitam kemudian menumbuk dan menendang Harish manakala lelaki berbaju putih terus merakam insiden berkenaan. Kesemua mereka kemudian melarikan diri. Terdapat spekulasi bahawa serangan terhadap Harish mungkin berkaitan dengan pendiriannya yang kritikal terhadap isu-isu tertentu termasuk isu kewarganegaraan pemain warisan melibatkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Harish yang telah berkhidmat lebih 2 dekad dalam bidang kewartawanan terkenal dengan liputan mendalam dan investigatif. Walaupun tidak mengalami kecederaan serius dalam serangan itu, insiden tersebut telah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan komuniti wartawan
wartawan mengenai keselamatan mereka ketika menjalankan tugas. Sementara itu, pengamal media Pearly yang juga rakan setugas Harish berkata ini merupakan kali pertama wartawan tersebut berdepan serangan fizikal sepanjang 25 tahun kerjayanya dalam bidang kewartawanan. Insiden ini menyeru masyarakat dan pihak berkuasa untuk meningkatkan langkah-langkah keselamatan, menghormati kebebasan bersuara dan memastikan wartawan dapat menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut. Harish menegaskan, sebagai wartawan, kami berani mencari kebenaran, tetapi keberanian itu tidak seharusnya membahayakan nyawa kami. Sekian.